ilmu ahli sufi ni ialah ilmu kerohanian perjalanan Rasulullah SAW, diambil daripada Quran dah ada hadis sahih. Tiba-tiba ilmu ni dia tak mengaji, dia mengaji ilmu luar, fiqh, tauhid. Oh, hebat tu lah dia mengaji, ya, kitab pelambak. Tapi ilmu tentang ruhani dia tidak mengambil cakna atau tidak mengambil tumpuan. Ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan. Bila dia ilmu zahir ada, ilmu fiqh, dia buat ibadat rajin. Tu kadang-kadang dia ilmu fiqh, dia cek fiqh orang aja kan. Wah, ni baca tak betul lah, ni baca, padahal dalam dia lagi tak betul. Tuan kau tilik luar kita je, dalam tu last kali qalbi tu betul tak menghadap, ya. Macam mana kita jaga pakaian kita tadi, ya, jangan kena najis. Kita jaga pakaian kita, sembahyang tutup aurat, jangan ada kain bocor ke apa kan. Maka jangan sekadar duk jaga pakaian, jangan kena najis, jangan bocor. Qalbi dalam tu jangan kena najis, jangan bocor dalam tu. Ya, kalau qalbi kita bocor itu Nabi, ibarat tuang air di dalam tapis, tuang tapis tuang habis kosong kan, ya.